wabarakatuh. Saya Muhammad Firdaus bin Azmi sebagai moderator. Saya Ahmad Fatih Najib bin Jalaluddin sebagai panel 1. Saya Muhammad Abdul Idris sebagai panel yang kedua. Pada hari ini, kumpulan kami akan membicarakan tentang penularan bahan pornografi secara berleluasa. Penularan bahan pornografi secara berleluasa semakin menjadi berkembang pada masa kini. Ini kerana pengakses media sosial secara mudah. Hal ini bukan sahaja mencemarkan akhlak dan mental dan fizikal seseorang. Hal ini juga boleh menyebabkan generasi kita akan menjadi akhlak yang tidak elok. Perbuatan ini malah bukan sahaja mencemarkan akhlak, ia juga sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ini juga boleh menyebabkan kejatuhan maruah seseorang. Pada pendapat anda, apakah tentang penularan pornografi ini? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pada pendapat saya, pornografi ni dia jadi mudah tular disebabkan oleh akses mudah kepada bahan-bahan pornografi melalui platform media sosial, yang itu antaranya adalah Telegram dan media sosial, dan juga laman web yang tidak bertauliah. Kenapa saya cakap macam tu? Kerana kemajuan digital teknologi ni serta penggunaan internet telah membuka ruang kepada remaja dan kanak-kanak untuk lebih mudah mendapat akses kepada bahan-bahan pornografi, khususnya di platform Telegram dan juga Twitter. Hal ini kerana seperti kita tidak mencari pun bahan-bahan tersebut, tetapi kadang-kadang bahan-bahan tersebut yang mencari kita. Seperti kita sedang scroll media sosial, lalu ternampak satu bahan yang tidak baik, dan kita akan terjerumus semasa scroll kan. Okey, so tanpa penapisan atau kawalan, golongan muda ni mudah terdedah kepada kandungan ucap, sama ada secara atau tidak sengaja lah, macam saya cakap tadi. Selain itu, dengan hanya satu klik sahaja, mereka terus boleh dapat dan buat turun dan kongsikan kepada orang lain. So dengan teknologi pada masa kini, ia amat mudahlah untuk kita memperoleh bahan-bahan pornografi tersebut. So keadaan ini amat membimbangkan semua pihak lah, kerana ia secara senyap, tanpa pengawasan ibu bapa untuk memberhentikan kita punya akses tersebut. Okay, saya bersetuju dengan isi yang Fakih bagi. Kalau kita tengok pada masa kini, pengaksesan bahan pornografi sangat mudah dengan hanya satu klik sahaja, iaitu kita boleh dapat daripada Twitter, TikTok, semua tu memang sangat mudah untuk generasi muda untuk cari bahan-bahan pornografi. So untuk Afiq, apakah pendapat anda tentang penularan bahan pornografi? Pendapat saya,
dalam pornografi ini terjadi apabila kurangnya kesedaran masyarakat terhadap bahaya pornografi. Masyarakat kurang mengetahui bahawa pornografi boleh mengganggu emosi dan kesihatan mental. Kenapa saya katakan begitu? Kerana apabila seorang tu terjebak dalam pornografi, dia lebih cenderung pada hidup bersendiri, kurang bersosial, serta dia tidak bergaul dengan seseorang. Apabila seseorang tu mengalami ketagihan, dia suka berfikir dengan waras kerana dia asyik ingin melayani pornografi tersebut. Apabila seorang tu suka berfikir dengan waras, dia dapat melemahkan sensitiviti seorang tu terhadap masyarakat. Kadang-kadang seseorang tu boleh memandang wanita dengan membayangkan tidak berpakaian. Macam boleh imajinasi lah. Saya pun setuju dengan pendapat Afiq. Dia cakap penularan pornografi ini boleh mengganggu emosi dan mental, dan ia juga boleh mendatangkan kita kepada zina. Jadi untuk memberi kesedaran kepada generasi muda ni, kita kena memberikan pengawasan yang lebih ketat daripada itu. So untuk seterusnya, Fakir, apakah pendapat anda tentang seterusnya? Okay, terima kasih Firoz. Seterusnya, bagi saya antara sebab penularan pornografi ini adalah disebabkan penyalahgunaan teknologi untuk keuntungan peribadi. Okay, macam sekarang ada segelintir kalangan yang dia menyalahgunakan teknologi dengan mengeksploitasikan bahan-bahan pornografi ini untuk keuntungan peribadi sendiri. Contohnya macam sekarang kan kita dengar ramai yang buat apa panggil servis juga apa panggil private account. Lepas tu kita yang kena subscribe untuk dapatkan bahan-bahan tersebut. So mereka dengan secara jelas mereka menggunakan teknologi tersebut untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Okey. Kenapa mereka buat begitu? Sebab mereka melihat penyebaran bahan pornografi ini sebagai peluang untuk menjana pendapatan mudah tanpa memikirkan kesan buruk terhadap masyarakat. Jadi perbuatan ini bukan sahaja haram di sisi Islam, bahkan perbuatan ini jelas melanggar undang-undang negara. Jadi undang-undang negara tersebut adalah penting untuk diikut untuk melindungi maruah dan keselamatan rakyat. Jadi kegiatan haram ini juga mewujudkan pasaran gelap lah dalam kita punya generasi sekarang, dan juga menyulitkan penguasaan undang-undang sedia ada. Sebab benda ni kita tak boleh dapat tahu siapa dia punya tuan. Jadi susahlah apa pun orang berkuasa untuk menjalankan tugasnya untuk menguaskan undang-undang. Okey. Terima kasih Fakir. Saya sokong atas sisi yang Fakir bagi, penyalahgunaan teknologi untuk guna pribadi. Ya betul, pada masa kini kalau kita tengok ada macam-macam cara untuk mendapatkan pendapatan daripada segi haram tu. Macam buat buat private account, buat survey, semua kebanyakan daripada golongan ni lah, akan generasi remaja kita.
rakan kolej apa semua. So untuk seterusnya, Afiq, apakah pendapat anda tentang pornografi pada zaman sekarang? Terima kasih. Penolakan pornografi ini tersebar karena pengaruh kita mudah terpengaruh dengan budaya asing yang tidak ditampil, seperti contohnya filem-filem barat serta video-video sosial barat. Kenapa saya katakan itu? Kerana pendarahan keterusan pada budaya asing tersebar seperti filem, drama dan sosial terasa memberi kesan besar pada cara hidup masyarakat tempatan. Kerana tersebut yang memaparkan gaya hidup yang bebas seperti dari segi pakaian dan pergaulan antara sesama lelaki dan perempuan. Hal ini menyebabkan kurangnya sikap sopan dan nilai budi antara satu sama lain. Selain itu, apabila kita dah terbiasa dengan perbuatan tersebut, kita tidak ragu-ragu untuk melayani video pornografi kerana kita sudah terbiasa dengan benda-benda tersebut, dengan menggunakan dari sedikit demi sedikit, dengan mula-mula dengan melihat filem yang ada adegan mencium-cium sehingga ada adegan di atas katil. Kita sudah terbiasa dan kita inginkan lebih yang ekstrim. Maksudnya kita cuba untuk melayani yang web-web yang haram. Okay, terima kasih kepada Afiq. Saya tertarik dengan isi yang Afiq bagi tadi, sebagai pengaruh budaya asing yang tidak ditampil. So, kalau kita tengok movie-movie pada zaman sekarang pun yang banyak sangat tentang pornografi ni. So kalau kita tengok kat segi mau semua tu kan ada dia bagi tahu pada umur 20 tahun ke atas yang boleh tengok cerita ni. So dari situ kita boleh tapis untuk mengelakkan pada penolakan pornografi ni. Okey. Saya akan sharekan satu contoh kes yang berlaku pada tahun 2023. Seorang lelaki yang menyebarkan rakaman ucapan kekasihnya melalui aplikasi Telegram dan sebagainya. So kalau kita tengok, memang kalau dia share benda yang lucu tu memang jatuh pada satu benda yang zina dekat situ. So lepas tu kekasih dia ni pula macam berdendam dengan dia sebab adalah satu perselisihan faham tu kat situ. So kekasih dia ni adalah lelaki ni, dia pergi share perkara yang dia buat lucah dengan kekasih dia tu dekat Telegram. So kat situ kita boleh nampak salah penggunaan terhadap media sosial pada masa kini. So dari segi benda yang saya share tadi, saya nak tanya Afiq dengan Paket, apakah cadangan untuk mengelakkan daripada perkara berikut berlaku? Okay. Antara cadangan ataupun jalan penyelesaian lah untuk kita keluar daripada perkara-perkara haram ni. First sekali, ibu bapa perlulah memainkan peranan penting untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan internet kepada anak-anak. Hal ini disebabkan oleh macam isi saya tadi, internet yang meluas, penggunaan internet yang meluas yang menyebabkan antara salah satu faktor kita terjerumus ke dalam situasi tersebut. Jadi ibu bapa sebagai contoh, sekiranya sebagai contoh, apabila kita sebagai ibu bapa perlulah mengawal macam seperti screen time anak-anak kita ketika menggunakan telefon. Contohnya seperti hanya berikan pada mereka pada hujung minggu
dan hanya boleh gunakan telefon sekiranya berada di ruang tamu, tidak boleh dalam bilik dan sebagainya. Selain itu, seperti isi yang Tuan Afiq katakan tadi, apa itu, seperti banyak yang dalam movie. So kat situ ibu bapa juga perlu main peranan, iaitu dengan kita ibu bapa boleh melakukan akses untuk memblok website-website yang tidak bermanfaat, dan juga movie-movie yang tidak sepatutnya ditengok oleh kanak-kanak. Ibu bapa boleh melakukan sekatan terhadap perkara tersebut. Okey, pakai saya macam ada satu soalan tu lah. Kadang-kadang ibu bapa ni kan dia tengok movie dekat TV dalam rumah, pasal ada anak-anak dia yang tengok sekali. Macam mana untuk kita nak elokkan benda tu? Okey, kat sini kita jelaskan ni ibu bapa mereka yang sendiri yang mengeksploitasikan benda-benda bahan-bahan tersebut. Jadi kita ni sebagai ibu bapa, kita perlulah menunjukkan contoh yang baiklah kepada anak-anak, iaitu tidak boleh tengok movie sebegitu. Bahkan kita sebagai ibu bapa pun tidak boleh tengok, lagikan pula tengok bersama anak-anak. Okay, terima kasih Makin. So kat situ memang nampak sangat yang ibu bapa dah perlu memainkan peranan yang sangat penting untuk mengelakkan daripada anak-anak mereka terjebak dalam bahan pornografi. Okay, so sekarang Hafiz, ada apakah cadangan yang perlu dielakkan untuk penularan pornografi? Cadangan saya ialah peranan ibu bapa ialah perlu menanam sikap nilai-nilai yang ini dalam anak-anak, jadi memberitahu apanya dosa zina dan melihat bahan-bahan runcing ini, memberitahu apakah kesan buruk melihat bahan pornografi ini. Kita ibu bapa perlu memberitahu anak kesan masa akan datang apabila kita tidak buat dalam pornografi ini. Saya itu dapat saya dapat kerajaan juga perlu memperketatkan undang-undang dari segi sistem untuk menyekat website-website yang tidak patut dilayari oleh masyarakat. Contohnya NCMC perlu mengambil tindakan dan mengambil langkah untuk tidak memberi akses pada website-website dari negara-negara luar untuk masyarakat Malaysia untuk melayarinya. Sekiranya masyarakat tersebut melayarinya, NCMC perlu memberitahu kepada pihak seterusnya untuk diambil tindakan kepada seorang itu kerana ia sudah melanggar peraturan daripada NCMC, iaitu pihak media daripada kerajaan Malaysia. Terima kasih kepada Hafiz cadangan yang diberikan. So Hafiz, saya ada satu soalan untuk awak. So sekarang kalau kita tengok PSS yang pada laman sosial ni memang sangat mudah. So kalau macam Hafiz cakap tadi, kerajaan MC belum menyekat link dan sebagainya. Tapi kalau kita tengok sekarang ni, ramai orang yang menggunakan APK, iaitu aplikasi untuk mengakses benda yang disekat oleh NCMC. So bagaimana macam cara untuk kita lebih memperketatkan undang-undang kita? Cara saya ialah kita pula NCMC dulu perlu menyekat pula aplikasi APK seperti VPN tersebut, dan
sekiranya untuk memakai VPN tersebut perlu mendapatkan akses daripada MCMC tersebut. Maksudnya perlu mendaftar ke kalau kita nak access benda tu kena minta daripada permission daripada pihak MCMC terlebih dahulu lah. Okay, terima kasih kepada Hafiz. So kita pun berada di penghujung lah sekarang ni. So kesimpulannya, penularan bahan pornografi secara digital memberi impak yang sangat besar kepada masyarakat dari segi moral, emosi dan keselamatan sosial pada masyarakat. Kepentingan menjaga maruah diri dan masyarakat daripada perbuatan keji seperti ini. Oleh itu, kerjasama semua pihak termasuk individu, ibu bapa, masyarakat dan kerajaan amat penting dari membendung isu demi mewujudkan sebuah masyarakat yang bersih, beretika dan diberkati. So, pada hari ini itu sahaja perbincangan kami. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Untuk penonton di hadapan, adakah adanya untuk memberi soalan kepada kami? Ada pertanyaan? Ataupun memerlukan lagi ke cara-cara untuk yang ada soalan? Okay. Misalnya ibu bapa ni dia beri telefon kepada anak mereka. Macam biasalah zaman sekarang kan, dia nak jaga anak mereka, malah jaga dia bagi telefon. Okey, adakah anak-anak tersebut lebih cenderung terhadap video pornografi ataupun tidak, sekiranya terdapat pembatasan dan terdapat penjagaan dan juga diawasi oleh ibu bapa mereka? Okay, terima kasih kepada Haziq atas soalan tersebut. Okey, bagi saya lah, sekiranya ibu bapa ingin memberi telefon kepada anak-anak tersebut, tetapi sebab diorang agak seramut dengan anak dan diorang mungkin dan ingin melepas tangan macam tu saja, bagi saya lah, kepada ibu bapa tersebut, antara cara untuk mengatasi daripada masalah cenderung kepada bahan akses pornografi tersebut, ibu bapa tersebut boleh menggunakan satu aplikasi yang dipunyai di App Store dan Play Store lah, iaitu Family Link. Jadi dekat Family Link tu kita sebagai ibu bapa bolehlah melihat apa yang anak-anak akses, dan kita juga boleh menetapkan aplikasi apa sahaja yang anak-anak boleh pakai dan aplikasi lain di-lock contohnya. Okey. Itu dapat menjawab soalan. Baiklah, terima kasih kepada pakar penjelasan ini. Ada lagi apa-apa soalan? Macam mana kata ketua MCMC tu dah sekat, tapi kita ada cara lain, iaitu VPN. VPN macam dia still minta permission tapi still boleh access benda tu. Macam mana nak hapuskan benda tu? Okay, terima kasih kepada Afnan. So, berbalik kepada Hafiz yang cakap tadi, soalan tu yang saya beritahu kepada Hafiz, dari segi kerajaan, MCMC ni perlu lebih memperketatkan undang-undang tersebut. Mana apa yang Afnan tanya soalan tadi, dia menggunakan VPN. Okey, apabila dia menggunakan VPN untuk mengakses, MCMC ni perlu tapis balik VPN tersebut untuk bagi pengaksesan kepada mereka yang menggunakan VPN ni. Mana apabila dia mendapatkan link daripada seseorang dan dia menggunakan VPN untuk buka link tersebut, malah MCMC ni perlu bila kita buka VPN tu, dia balik kepada MCMC tersebut. Maknanya sebelum nak akses apa-apa link, VPN akan tapis dulu. Dia perlu mendapatkan daripada PSS yang kepada MCMC dulu. Sekiranya seseorang tu masih lagi boleh meyakini itu adalah atas individu, kerana
pihak kerajaan telah membuat undang-undang